Hak ni bahaya, hak ni kena tahu. Sebab orang kita masa sekarang lekat belaka, ralik belaka dia akak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Wela Sensan Masa yang Sikat. Hari ni saya nak khabar, saya nak sapa, saya nak lari faita. Sebab masa sekarang banyak kat orang lekat belaka, orang tengok belaka, orang niam belaka. Di segi sirisan, iaitu demo dok buat lah sirisan. Kita dok tengok melalui telefon kita. Nak ya tahu masa sekarang demo dok main media belaka. Patut ada satu siri, ada satu cerita, orang panggil cerita pendek-pendek. Nak sirisan kat saat ni tu. Dia mari kita tengok. Apabila kita tengok kat saat ni tu, dia kerak. Apabila kita ada tengok kat saat ni, kita tengok galik-galik, dia kerak tengok. Lepas tu suruh kita tekan link apabila kita nak tiktam ton topai kat saat ni tu. Yawi kita tengok sekerak. Apabila sampai setengah tu dia kerak. Kalau kita nak tengok EP song atau kita nak tengok ton topai, kena tekan link. Beringat, ada hak sungguh, ada hak persu, ada hak penipu dia kak. Setengah tu tekan link ngikut tu ya. Sebab nak tengok ni, sebab dok lekat hati ni. Tengok ton 1 dah ton 2 wasapa kau sedak ni. Segi penipu dia ambil peluang lagu ni lah. Apabila kita nak tengok ton 2 atau EP song ke saat ni tu, kena tekan link. Tekan link ngikut hak dia ke saat ni tu. Salahlah lalu dah. Tu di segi penipu ke saat ni tu boleh masuk komun kita. Boleh masuk dalam rambut kita. Nak ya tahu fak penipu, fak mencacik, dia cari celah, dia cari peluang. Harga fak itu tu cek belakang dia kak. Nak ya tahu fak kita masa sekarang duk lekat media, duk lekat siri, duk lekat nangsan ke saat ni tu, jaga molek. Masa kena tekan link, kena tekan apa tu, serius dia kak. Ada setengah tu tekan link, give web judi. Ada setengah tu tekan link, dia make komun kita. Ada setengah tu tekan link, boleh tengok tahun 2. Nak ya tahu banyak hak penipu ada duk mari campur masa sekarang. Kalau masa kita tahu dah, kita pakai jagalah fak kita. Lepas tu kita pakai sapalah. We tahu sama rata, we fak kita tu pakai jaga-jaga. InsyaAllah kita pakai cek belakang.